Assalamualaikum kak. Salam. Kak nak kumpul lekor kak? Boleh. Tapi kenapa lekor nyet kak? Kenapa dia kenyat? Biar akak tunjukkan. Ini Okey. Benda kak ni Okey. Dia nyet sebab Nyet. kita potong dia nyet macam gitu ni. kan? Kita Boleh kak saya nak RM5 kak? Boleh. Saya nak RM5 RM5 Oh, kak nak tanya kedai kat mana kak? Okey, sebenarnya yang ni kita baru trial. Okey. So insya-Allah lah kita akan buka dekat Batu Gajah Melimau. Batu Gajah Melimau kan? betul. So boleh pergi sana dia? Boleh datang. Oh dah siap kan? Okey, dah Ui, siap dah. garing Ni elok dah kejadiannya. Kak yang sebelah ni apa kak? Ini kopok lekor cheese. Okey. Dalam dia ada cheese kan? Macam mana harga ni kak? Okey, RM1. Boleh saya nak RM10 kak? Okey. Kak ni resipi-resipi semua ni pakai yang mana punya kak? Ini asli dari Terengganu. Terengganu. Banyak Kita- ikan lah? Banyak ikan dan kita gunakan tepung sagu. Tepung sagu betul. Okey, jom kita goreng kopok cheese. Oh macam ni rupa dia kak Macam bola-bola. Dah masak kan? Dah. Okey. Sedap ni panas-panas. Dalam dia cheese tu cair ke atau dia crush kak? Okey. Cair melting kan? Cair melting. Okey bang, kopok lekor abang dah siap ni. Oh, dah siap, So abang nak sos tak? Boleh sos Boleh dia? eh. Pedas tak sos dia ni kak? Sos dia pedas-pedas segitu je, pedas-pedas manja. Yang ni lebih sikit Ni lebih sikit Okey, cantik sedapnya pekat sos dia kan? Pekat. Okey kak, kopok lekor ni yang cheese dengan yang asli ni saya makan kan Terima kasih kak. Sama.